Actually prihatin kepada semua. Saya tak expect benda ni. Sebab apa dalam pemikiran saya sebenarnya, pada pemikiran saya, orang dah nampak saya ni seorang yang rekod-rekod yang dah tak cantik. Jadi saya sebenarnya takut sebenarnya nak buat live, nak even nak berjumpa dengan orang. Sebab penerimaan orang saya lebih berperasaan yang orang dah tak suka saya sebenarnya. Orang dah tak suka saya. Mesti lain kan. Terkejut kan. Dia terkejut sebab tu saya tadi dia Azad ni dia memang takut orang macam tak suka dengan dia, benci tu. Saya kata tak, orang sebab saya baca je komen banyak je yang backup awak. Alhamdulillah yang faham situasi sebenarnya, yang faham situasi. Kita kan isteri-isteri kita faham. Dah ada alam pula aku. Dah nak ucapan tak? Okey, tak ada ucapan. Okey, awak minta maaf ya, saya ni saya nak buat live awak. Duit ambil. Tak, yang saya tolong kira minta semua live. Dah. Ni tolong dah minta maaf awak pergi over balik dulu ya. Minta maaf banyak Saya nak buat live ya, minta maaf banyak. Okey, saya nak jujur mangga. Okey Kak, okey. Secara live ni, Kak yang menonton kita secara live, saya